Jadi kita agak proaktif dan kerjasama Menteri ASEAN kita hargai kerana memberikan suatu komitmen untuk mengadakan secara perbincangan, sementara ada dua hala bilateral, ada juga konsensus supaya kita dapat mengemukakan dalam rundingan dengan Amerika Syarikat pandangan ASEAN dan strategi yang diambil oleh ASEAN. Kita lebih bimbang kerana kesan kepada PKS dan juga kestabilan ekonomi ASEAN. Tetapi ASEAN secara senada setuju bahawa langkah yang lebih berhemah adalah untuk meneruskan rundingan dua hala dan peringkat ASEAN dan tidak mengambil tindakan balas kepada Amerika Syarikat. Kerana perkara ini masih awal, belum dimuktamadkan. Pasukan petugas geoekonomi ASEAN juga telah diwujudkan. Ini pertama kali kerjasama, kesepakatan di antara negara-negara ASEAN untuk mengadakan strategi bersama dalam menghadapi Amerika Syarikat, dan pada 19 Mei akan datang Menteri-Menteri Perdagangan ASEAN dijadual mengadakan pertemuan dengan negara China.